Ada khilaf di kalangan para peguam dan pengamal undang-undang. Tapi dalam Dewan ini saya jelaskan, pandangan peguam negara ketika 15.1 itu ada, tapi rang undang-undang ini boleh bergerak selari. Terima kasih. Ya, Muhammad persoalan Buas, ini ialah Muhammad bagaimana... Buas, duduk, cukup masa ke? Okey, Baik. terima kasih. Jadi saya nak tutup begini, Datuk. Ayat saya ialah, baik, kalau ikut hasrat kehendak di hati, Datuk, saya impikan bahawa pada akhir penggulungan ini Datuk akan buka pada pengundian. Okey, sama ada lebih suara setuju ke belah bagi lah. Ya. Tapi saya fikir balik. Walau sekemas mana pun kita rasa kerja kita. Tapi ahli-ahli yang berhormat yang punya pandangan, memberikan teguran, sure, yang saya fikir harus juga kementerian berikan weightage. Ya. Saya dengar, saya baca semua sekali perbahasan dan tadi saya dengar 3 yang terakhir. Jadi Tuan Di-Pertua, saya nak sebut bahawa kami di KDN, AADK dan Puli ini kami menyambut baik semua pandangan yang diberikan oleh Yang Berhormat. Okay. Bagi maksud kita nak hasilkan rang undang-undang ini sebagai yang terbaik. Yang bila kita lulus, kita nak laksanakan supaya hasilnya juga terbaik. Maka saya bercadang untuk, saya mohon mencadangkan bahawa berdasarkan kepada peraturan mesyuarat kita, peraturan mesyuarat 62, saya berhasrat untuk menangguhkan bacaan yang seterusnya bagi rang undang-undang penagih dadah, rawatan dan pemulihan, dan kementerian akan mendapatkan pandangan yang selanjutnya daripada Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen, Kesihatan dan Jawatankuasa Pilihan Khas Keselamatan. Di situ nanti, kedua-dua Jawatankuasa Pilihan Khas, seingat saya Simpang Pulai memfungsikan kesihatan, dan Ranau memfungsikan keselamatan, kata saya. Di situ nanti kita akan jemput semua pihak yang berkepentingan. Ahli parlimen, pakar perundangan, NGO, semualah kita selesaikan lagi, perhalusi lagi. Dan kemudian barulah kita buat keputusan di peringkat majlis. Betul-betul saya mohon menutup penggulungan dengan cadangannya begitu. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Yang Berhormat Terbaik, Menteri. Terbaik. Baik, Yang Berhormat Menteri, sebagaimana yang telah Yang Berhormat Menteri nyatakan, majlis mengambil kira dan teruskan sebagaimana yang dipohon. Dengan itu, mesyuarat majlis ketika ini ditangguh sehingga jam 2.30 petang.